Nexthaler. Nexthaler ialah inhaler yang mengandungi ubat serbuk kering. Berikut ialah bahagian-bahagian utama Nexthaler. Penutup, corong mulut, lubang udara dan penunjuk dos. Sebelum menggunakan Nexthaler, sila pastikan anda semak tarikh luput dan inhaler masih mengandungi baki ubat. Nexthaler dilengkapi dengan penunjuk dos yang memaparkan baki dos yang masih ada dalam Nexthaler. Jangan gunakan Nexthaler anda jika penunjuk dos menunjukkan nombor kosong. Gunakan Nexthaler baharu. Dapatkan Nexthaler yang baharu sebelum dos habis. Cara penggunaan Nexthaler. Pegang Nexthaler secara menegak. Buka penutup Nexthaler sehingga bunyi klik dihasilkan. Sekarang ubat telah sedia untuk disedut. Jangan goncang atau terbalikkan Nexthaler. Pegang Nexthaler secara mendatar. Pastikan jari anda tidak menutupi lubang udara yang terdapat di tepi corong mulut. Pastikan tiada benda asing dalam corong mulut. Duduk atau berdiri tegak semasa menggunakan Nexthaler. Hembus nafas secara perlahan-lahan dan sepenuhnya menjauhi Nexthaler. Dongakkan kepala sedikit. Rapatkan bibir sepenuhnya pada corong mulut. Sedut dengan kuat dan dalam menggunakan mulut. Anda akan mendengar bunyi klik bermaksud ubat telah dilepaskan untuk sedutan. Jangan berhenti sedut. Keluarkan Nexthaler daripada mulut. Tahan nafas selama 5 hingga 10 saat atau selama yang boleh. Hembus nafas secara perlahan-lahan menjauhi Nexthaler. Tutup penutup Nexthaler sepenuhnya. Semak penunjuk dos untuk memastikan bilangan dos yang dipaparkan telah berkurang 1 unit. Hubungi ahli farmasi atau doktor jika bunyi klik tidak kedengaran semasa menyedut Nexthaler atau penunjuk dos tidak berkurang 1 unit selepas menggunakan Nexthaler. Sekiranya dos kedua diperlukan, ulangi langkah-langkah terdahulu. Pastikan penutup Nexthaler ditutup sepenuhnya sebelum dibuka sekali lagi untuk dos kedua. Kumur mulut dengan air selepas menggunakan inhaler, terutamanya inhaler yang mengandungi steroid. Jangan telan air kumuran. Cara membersihkan Nexthaler. Bersihkan Nexthaler sekurang-kurangnya seminggu sekali. Lapkan corong mulut dengan kain atau tisu kering. Jangan gunakan kain lembap atau cuci menggunakan air atau sebarang cecair. Jika ada sebarang pertanyaan, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Terima kasih.